Seramai 44 pesara tentera tidak berpencen di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Sepat menerima baucer jom shopping bernilai RM200 seorang sempena sambutan Hari Pahlawan Negeri Selangor. Baucer berkenaan disampaikan Ahli Dewan Negeri Tanjung Sepat, Datuk Borhan Aman Shah menerusi Majlis Sumbangan Mesra Rakyat dan penyerahan baucer jom shopping di Batu Laut semalam. Menurut Borhan, pemberian itu merupakan tanda penghargaan kepada pesara tentera atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mempertahankan keamanan serta keselamatan negara. Dalam majlis sama, sumbangan mesra rakyat turut disampaikan kepada 44 penerima yang terdiri daripada sekolah, pertubuhan kerajaan, rumah ibadat, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung atau JPKK serta individu. Menurut Borhan, sehingga Jun lalu, sebanyak RM315,599.59 telah disalurkan Pusat Khidmat Masyarakat Tanjung Sepat bagi membantu masyarakat menerusi pelbagai bentuk bantuan. Beliau berkata, usaha menyantuni masyarakat akan diteruskan dan setiap bantuan akan dipastikan sampai kepada mereka yang memerlukan.